antara harta yang paling bernilai dalam dunia adalah penawar. Pada juzuk yang ke-19, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita suatu ayat yang sangat-sangat memberikan kepada kita suatu tempat yang nyaman. Bila kita menghadapi dunia yang sangat banyak ujian, menghadapi dunia yang sangat-sangat penuh dengan kedukaan, mungkin ujian kita dirapatkan kiri dan kanan, atas dan bawah, kita rasa tersepit. Maksudnya semua benda seolah-olah menghimpit kita. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita suatu ayat yang sangat menyembuhkan jiwa kita dan boleh menarik lafaz lega untuk kita. Iaitu Allah kata, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Ayat ni sebenarnya adalah dialog daripada Nabi Ibrahim AS. Apabila banyak ujian dalam berdakwah, maka diingatkan. Nabi Ibrahim tahu bahawa apabila dia merasa sakit ataupun merasa berduka dan sebagainya, Allah Ta'ala yang memberikan penawar. Kata bijak pandai dan juga sarjana dalam ilmu, antara harta yang paling bernilai dalam dunia adalah penawar. Sebab walaupun orang tu kaya macam mana sekalipun, walaupun banyak harta, banyak kemewahan, apabila dia sakit, mesti cari penawar juga. Tapi kalau orang tu mungkin harta tak banyak, pangkat dia pun biasa-biasa, tapi oleh kerana dia mempunyai kehidupan yang sihat, dan juga kehidupan dia tidak ada rasa sakit daripada sudut emosi dan sebagainya, maka dia adalah orang yang paling kaya kerana dia boleh mengecap segala kebahagiaan dunia dan juga akhirat daripada situ. Jadi ini cantiknya Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, apabila kita sakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi bangun dan juga berharaplah kepada Allah, minta kepada Allah. Lagi-lagi pada waktu bulan Ramadan ini, minta supaya Allah yang sembuhkan kita, Allah yang memulihkan urusan hidup kita.